Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Syahrir dan bersama dua rakan gadis jelita. Saya Nur Haliza binti Muhammad Sakri, Zura Natasha binti Zulaman Dan kami dari kelas SSMBM 1 yang akan membawakan kepada anda inovasi bahasa Melayu bertajuk Pasir Fantasia. Jadi, projek inovasi Pasir Fantasia ini merupakan satu elemen ataupun aktiviti-aktiviti menarik yang digunakan oleh murid-murid yang mengalami masalah disgrafia. Apa itu disgrafia? Disgrafia ialah murid-murid yang mengalami masalah ataupun kesukaran untuk menulis dengan kemas, betul dan juga yakin. Oleh itu, kami bawakan kepada anda 3 permainan multisensori yang melibatkan sensori penglihatan dan juga sentuhan. Okey. Untuk permainan yang pertama, anda dapat lihat di sini ialah kotak misteri. Murid perlu meletakkan tangan mereka di dalam kotak, kemudian mereka perlu memilih secara rawak objek yang mereka perlu tulis ataupun eja sebentar nanti. Jadi sekarang saya akan membuat demonstrasi. Okey. Dan ya, objek yang saya dapat ialah jam. Kemudian untuk tahap seterusnya ialah Pasir Fantasia. Baiklah, seterusnya aktiviti Pasir Fantasia. Murid-murid perlu menulis perkataan objek yang telah mereka dapat di aktiviti kotak misteri sebentar tadi. Di atas pasir ini. Dan aktiviti ini sangat berkesan kerana membantu murid untuk mengingat bentuk huruf dengan lebih berkesan. Seterusnya, garis pembetul. Garis pembetul ni merupakan tahap yang terakhir dalam permainan Pasir Fantasia, di mana pada mulanya murid akan memilih secara rawak pada kotak misteri dan mendapat objek iaitu jam. Seterusnya, murid akan menulis di Pasir Fantasia dan akhir sekali murid akan menulis semula perkataan tersebut di seni garam ataupun bahasa Inggerisnya iaitu sol painting. Sol teknik ini sangat penting kerana murid akan dapat belajar menulis dengan cara yang kemas dan betul, dan murid dapat mengaplikasikannya di dalam bilik darjah nanti. Ya. Jadi untuk anda yang teringin untuk mencuba projek inovasi kami, sila datang ke Ruai bernombor 202903. Kami menantikan kehadiran anda.